Aku nak korang tengok beg kuning sekarang juga. Berapa korang dapat? Phone Y66 ni, dekat belakang ni macam tu ada satu kamera, dan dekat depan ni macam ni. Nampak macam phone yang mahal lah. Ini phone, kalau nak buat phone kedua bagi dekat anak, phone ni sesuai. Harga dia sesuai sangat-sangat dengan bajet korang tu. Aku nak guna sebagai phone kedua. Tak adalah canggih sangat. Kalau rosak ke hilang tak sakit hati guys. So dalam packaging dia korang akan dapat dia punya phone. Bagi lagi dengan hard case macam ni. Letak tengok. Solid gila guys. Pin ejector ni korang akan dapat dengan dia punya charger ni. Korang akan dapat juga, dan dia punya micro USB. Nak buat sebagai phone kedua memang sangat-sangat sesuai dan cantik. Boleh download pelbagai application yang support untuk Android dia. Android dia pakai Android 6. Dia punya RAM ada 6GB lah dekat sini. Prosesor dia pakai Snapdragon yang ni, lama punya lah. Space dia ada 6GB RAM. Baki lagi ada 4GB macam tu. Total untuk storage dia 128GB. Masih banyak lagi lah. So kalau korang nak pakai memory card pun boleh, tak pakai memory card pun boleh. SIM card kat sini dia sekali dengan memory card. SIM card satu. Dia ada 2 SIM card. SIM card lagi satu korang boleh masuk dekat sini. Kita ambil video. So, kalau korang nak phone Y66 ni, korang boleh tekan dekat beg kuning dekat bawah guys. Padu juga untuk harga dia. Okay guys, so kalau korang nak phone Y66 ni, korang boleh tekan dekat beg kuning dekat bawah guys. Padu juga untuk harga dia.